menjadi tempat kawasan air naik sehingga paras pinggang di kawasan kuil ni. Berada di tepi kuil Seri Muniswaran di Jalan Skudai sebelah Paradigm. Di sini ada satu sungai daripada daripada Taman Seri Putera. Okay. Masuk ke kawasan Pemaju Dangan Bay ni, tanah dia. Kemudian masuk ke bawah jambatan. Ini bawah jambatan ni. So, bila berlakunya hujan lebat, banyak pokok-pokok ni dia tersekat di bawah longkang ni ataupun bawah sungai ni, telah menyebabkan bottleneck air di kawasan ini. Dan di sinilah menjadi tempat kawasan air naik sehingga paras pinggang di kawasan kuil ni. Juga di kawasan Seri Putera pun menghadapi masalah yang sama. Bila bottleneck berlaku di sini, Taman Seri Putera juga menghadapi masalah. Kita minta di bawah ini adalah tanggungjawab JKR. So, minta JKR ambil tanggungjawab untuk melaksanakan maintenance di kawasan ini supaya bottleneck air ini tidak berlaku di kawasan ini.